Ni malam ni saya dedicate live saya ni hanya untuk Rafizi Ramli je. Okey? Saya nak tanya Rafizi Ramli, ada beberapa soalan saya nak tanyalah kan. Sebab Rafizi ni mudah terkoyak, asyik-asyik marah dekat PMX je kan. Marah kan. Jadi kita nak tanya Rafizi Ramli lah. Rafizi Ramli ni kan tuan-tuan dan puan, dia terpaling suci, dia terpaling bersih, dia lah terpaling lah segala-galanya kan. But right kan. Jadi boleh tak kalau malam ni kita cerita pasal dia, boleh tak? Boleh tak? Yelah, kita nak tanya. Bukannya ngapalah kan. Kita nak tanya je. Kenapa kamu marah benar ni kan? Aja gampang benar ni. Marah je kerja kamu ni kan. Marah je. Apa hal kamu marah je ni? Apa hal? Ngapa? Ngapa marah je ni? Ngapa? Ngapa marah benar? Ngapa marah benar ni? Cerita sikit. Teman nak tahu juga kan? Namun, Rafizi, kau mesti kena keras kan? Kau kena keras. Okey. Dia kisah ni semua tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Bermula bila tau? Apabila saya pergi keluar makan, Harun panggil aku, dia nak belanja aku makan kan. So, bila saya turun tu, saya dapatlah jumpa dengan Wan Hadi, dengan Taufik, dengan Ikwan, dengan Harun sekali lah kan. Bukannya ramai. Just sembang-sembang, bercerita je. Tak ada apa-apa pun. Thank you, Samsuri. Thank you. Jadi, Waalaikumsalam, bagi salam Jadi, saya bukan apalah kan. Saya cuma pergi makan je. Waalaikumsalam, Bro-K. Kan, saya pergi makan je, bukannya buat apa-apa pun. Aduh. Sekarang aku nak tanya soalan dekat Rafizi. Sebab budak-budak Rafizi ni koyak dekat aku kan. Dekat X tu kan. Koyak gila babi sial. Bukan koyak sembarangan tau. Koyak dahsyat ni tau. Hidup mesti mau keras guys. Saya nak tanya sikit lah kepada pemuja-pemuja si Gomo ni. Bila nak saman aku? Malu sial. Aku dah cabar gila babi ni. Babi pun tak gila macam tu boleh cabar ni. Aku duk tunggu hari-hari aku tunggu tau. Macam pungguk merindukan bulan. Aku nak tunggu surat LOD saman mana? Kau bukan mampu bayar pun. Cubalah dulu saman. Kau tengok rumah aku ni. Dah tentu-tentu cantik daripada rumah B40 kau kan? Penyokong Walabot. Penyokong Walabot ni semua B40. Rumah ada yang duduk tidur bawah jambatan apa semua kan? Tapi demi nak mengimarahkan si bini Ramlah tu, dia sanggup babe. Sanggup buat apa saja. Aku cabar. Gomo, kau jangan risau. Kau saman aku, kau menang. Aku bayar kau. Bergolok gadai. Tinggal spender pun tak apa aku bayar kau. Tapi tolonglah saman. Boleh? Saman pun tidak, dah just tak boleh bayar. Itulah dia. Saman lah bodoh. Bangang, bahalul. Saman. Walaupun memang tak ada otak, memang bangang pun. Biarlah dia orang ni. Dia orang memang tengah meroyan. Kan, Gomo pun dah tak laku dah. Kesian dia. Jadi anjing kurap. 3 Jumaat dia Gomo. Macam ni lah Gomo. Bila 3 Jumaat kau tak jadi, Jumaat ketiga aku datang rumah kau. Boleh? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Jumaat ketiga kita pergi rumah dia. Bila dah Muhammad Azli, lag je, tak apalah. Kalau lag kau angkat tangan, kau doa je. Ya Allah Tuhanku, janganlah lag. Kau angkat tangan, kau doa, jangan lag. 3 Jumaat Gomo yang gol, betul. Okey, sebelum kita nak cerita pasal Rafizi tu, saya nak bagi tahu kepada orang Sabah Saya just nak pesan balik, ingat rakyat Sabah, bahawasanya Perikatan Nasional melalui PAS telah menghina kamu, bahawa level kamu ni hanyalah roti gardenia. Roti gardenia ni bukan RM3 tau. Mungkin yang dia refer roti gardenia tu mungkin 70 sen punya kan, apa semua kan. So itu je level korang di mata PAS dengan Perikatan Nasional. Jadi bila kau nak undi nanti, kau make sure kau jangan bagi muka dekat haram jadah ni semua. Geng hirup makin tak apa-apa kan. Betul lah Bro-K Salim, mana lu sokong pasti kecundang. Ya, betul Okey lah, tak apalah. Tak faham, tak teks dan batak roti gardenia di mata PN, betul. Kita tengoklah, betul ke kalau aku sokong kecundang, kita tengoklah. Kan, sebab saya tengok setakat hari ni, 3 tahun dah, Gomo duk ramal nak tukar kerajaan. Terima kasih, No Man 3, terima kasih kan. So, tak tukar-tukar juga. Dia macam ni kat Sabah ni. Kat Sabah ni, siapa saja jadi kerajaan, dia memang kena bekerjasama dengan kerajaan persekutuan. Tapi saya yakin dan saya pasti rakyat Sabah adalah bijak. Make sure korang tolak lah Perikatan Nasional kat sana. Dan sesiapa saja yang bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Minat betul kau dengan Sir Azri tiap kali live. Saya tak minat. Dia tu hina. Dia tu manusia. Macam dia lah dia. Dia tu manusia paling hina dalam dunia. Sir Azri ni ibarat najis Mughalaza.
ataupun lebih tepat sekali dia adalah najis khinzir. Ya, bila sebut nama dia aku kena lidah aku kena sama. Kan betapa hinanya kahwin dengan bekas GRO, kan? Lepas tu suka main bersama dengan lelaki kan. Jadi dia memang bangsat lah kan. Minta maaf cakap lah. Jangan marah tau. Bukan main jubur, dia kena tutur dia. Dia kena tutur kat belakang. Hina, Salim dari malam ke? Aku tak lari, aku ada kat sini. Rumah aku masih sama, nampak? Still the same. 121 people are peeking in. Try introducing yourself. Hai, kat luar ada 121 orang. Hai Gomo. Gemo, hai Gemo. 121 orang ada kat luar tu kan. Tunggu apa kat luar, masuk dalam lah. Hang lah game main jubur. Aku main jubur tang mana? Tolong bagi bukti sikit. Kalau aku ada bukti aku main jubur, aku ada buat video dengan jantan sama jantan, macam tu kan, saya delete semua platform saya. Boleh? Berani? Senang aja kan. Tapi tak, sekarang ni tak payah cerita banyak. Sembang lebat pun tak guna. Saya mau minta kan, aku kata hang geng main jubur. Damn Amy. Tak baca dia Amy. Kau kata lepas tu 12 orang follower je, Allah. Kau nak request naik atas lah. Letih lah, semak aku ni. Damn son. Bosan, kacau. Tak suka. Ini Abang Bahrudin ni hidup Perikatan Nasional. Naik. Tak payah sembang banyak. Kau naik atas, aku nak tanya kau. Apa yang nak hidup Perikatan Nasional ni? Mai. Mari. Naik lah Perikatan Nasional. Takkan berani sembang kat bawah je. Puh. Anjing lah Perikatan Nasional, anjing. Puh. PN gaduh besar. Betul. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita pasal apa nama dia. Tak hidup Perikatan Gardenia. Betul. Purnianam Sapa Perikatan Gardenia. Okey. Sekarang ni macam ni. Nanti kejap. Saudagar spender. Kalau kau betul-betul nak jantan, kata tengok. Kosong follower, kosong following. Anak haram betul. Haram nak layan kau. Apa teruk sangat ni? Game san. Gila betul lah kau ni, saudagar spender. Salim sokong PS ke? Tidak. Saya sokong kerajaan of the day. Boleh gitu? Selaka parti petai ni kan. Lang Buana balik-balik masuk benda yang sama. Okay, damn son. Saya nak tanya sekarang ni tuan-tuan dan puan. Padu Rafizi jadi apa Kita start dengan Padu Rafizi. Okay, ini Rafizi ni daripada PKR untuk pengetahuan korang jadi saya tengah hantam Rafizi ni bukan sebab aku hero ke damai, tak. Saya nak tanya Rafizi ni, apa jadi dengan Padu? Waalaikumsalam Jan. Kerajaan of the day, Abang Bahrudin. Kerajaan of the day siapa sekarang ni? Ya, tapi saya nak bagi tahu Hadi Syiah ni Hadi Syiah, kau ni memang lahanat lah Hadi Syiah. Kau manusia paling hina Hadi Syiah. Kau lebih kurang level Gomo juga tau Hadi Syiah. Engkau nak pergi parlimen kau kata kau sakit. Bila Sabah pilihan raya ni Syiah, engkau boleh pergi Syiah. Syiah militan gila. Engkau boleh pergi kat situ selampak sihat je engkau Apa punya gila engkau ni Hadi Syiah. Nauzubillah min zalik Hadi Syiah. Teruk betul. Pertahankan kepimpinan. Tut. Tak pakai wheelchair tu kat Sabah tu. Kau aku nak bagi tahu kau Hadi Hadi Awang bila mana engkau jadi ahli parlimen dan kau ponteng parlimen, maknanya kau makan gaji buta. Gaji buta makan hukum dalam Islam ni adalah haram tau. Gaji tu bila kau ambil, hukum dia haram. Lepas tu korang pertikai Anwar Salam dengan non-Muslim yang bukan apa tu. Betul lah, salah tu okey lah. Tapi dosa dia tak sedahsyat dosa engkau ambil gaji tapi kau tak pergi buat kerja kau dekat parlimen. Betul tak betul? Kan? Hadi Awang, kau ni setan lah Hadi. Kau memang iblis lah. Kau pergi dosa dekat memali tu pun tak habis lagi Hadi. Hadi, celaka betul Hadi kau ni. Hadi. Pas. Korang macam mana boleh puja si berhala Hadi tu Damn. Kan? Marah ke siapa yang aku kutuk? Kalau marah naiklah atas. Maki aku. Ni. Walaun pas. Kalau marah naiklah atas. Sembahyang 2 imam betul. Hadi memang celaka betul. Setuju. Kau ni banyak celaka. Tak, Hadi yang celaka. Hadi sial dari dulu lagi betul. Kan? Memali mati katak ke? Memali mati katak geng. Memali mati katak. Mana ada mati ni? Mati katak. Salim kutuk pas. Berani bang. Terima kasih banyak kan. Walaupun naiklah. Aku kutuk Hadi ni. Weh, pati rati roti Gardenia. Damn. Hadi marah memang sial betul. Type banyak-banyak Hadi sial. Korang maki je. Aku meredor kan. Silakan maki-maki je.
Memang layak dimaki pun. Kan? Abang Burhanuddin, kau tak nak naik ke? Aku bosan lah. Kau naik lah bang. Saya dah ajak dah abang ni. Kan? Abang tak nak naik. Saya malas lah. Saya nak mutekan abang supaya abang mengelupur kat bawah dah abang naik. Naik. Cepat. Saya dah mute dia. Saya nak bagi dia naik. Naiklah parti roti. Naiklah. Pas naiklah. Kena report ke Hadi. Tak tahulah. Hadi celaka. Cili kasih taruh. Ya, Hadi naik lah Hadi. So dapat maki Hadi tu kan. Best. Syok kan? Betul tak? Dia punya kepuasan tu bila maki Hadi tu syok. Syok semacam. Setuju tak? Setuju. Jangan hina olarmak walaun. Damn son. Damn son. Bukan selalu dapat kan. Kau dekat rumah Abang Salim je kau boleh maki Hadi tu kan. Boleh. Hadi kata jangan tanya soalan syaitan. Reshwah kan. Dia nak tanya reshwah. Perak man, terima kasih. Thank you. Guys. InsyaAllah kalau boleh. Pak. Follow Okay. Ethan Han suka dia. Aku tangan kau dengan Ethan Han beritahu. Terima kasih Ethan Han. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ular dalam semak kan. Aku nak cerita Rafizi tapi pas orang nak banyak cerita ni. Mana pergi? Walau semua. Terima kasih. Tolong follow saya. Share lagi. Share bagi tahu yang ada seorang hamba Allah yang bernama Salim Iskandar ni. Ya, saya tengah menghentam pas yang hina ni lah kan. Sebab dia hina rakyat Sabah. Betul tak? Dia hina rakyat Sabah, babe. Takkan kita nak baik-baik lagi? Pas ajaran sesat. Betul Azman XPCD. Kan? Thank you Azman. Perak man, thank you. Bo, adik-beradik saya bergaduh pasal songkok. Pak saudara dengan kopiah Abang Ipar. Tak sok pas. Astagfirullah. Ya, Reza B kaya. Betul. Ya, Reza B K. Okay. Sebab derang ni PAS memang telah mendidik supaya dia jadi militan. Itu aku cakap. Kenapa aku kata Haji Hadi ni militan? Korang dengar Haji Hadi ni militan. Because, kenapa? Sebab dia ajar pengikut-pengikut dia supaya siapa-siapa yang tolak PAS, kita kena bangkit, kita kena lawan, hatta kalau kena bercerai laki bini ke, putus adik-beradik ke, kau bergaduh dengan satu kampung ke, kau buat dua imam ke, kau buat sebab yang penting kau kena ikut ajaran Syiah daripada Hadi Awang. Nah, faham? Kan? Betul-betul sangatlah kan dia Syiah mana ada Haji. Betul. Saya minta maaf Art Alex Dia bukan Haji. Hadi Awang. Lem petik jadi macam Abang Roy tak nak nanti Roy glamour tak nak. Orang tanya tag dia jawab taksi kan. PAS Parti Anak Setan betul, Parti Ajaran Sesat. Itulah PAS PAS tuan-tuan dan puan-puan live gomo backup isu maruah orang Sabah hanya beri roti gardenia. Kau bayangkan ini Wan Azri bin Wandegis bini Ramlah ni dia boleh kata apa rakyat Sabah tak betul ke? Betul lah, bagi gardenia aja maruah korang. Patut orang Sabah kalau jumpa gomo datang ke Sabah, dia balik kampung Sandakan ke apa ke, korang tolong renovate dia sikit boleh tak? Renovate sikit. Ya Allah, Fitrah Soleh bawa mengucap Astaghfirullah Braveheart, aku harap mak kau mati kena langgar Braveheart. Kenapa mak kau lahirkan kau Braveheart? Aduh, Papa Farid, kau memang manusia paling sial Papa Farid. Damn Papa Farid. Kan? Aku harap mak kau mati kena rogol dengan Bangla ke best juga kan. Sial lah kau ni. Kau tak berani Papa Farid nak call aku 0139258008. Papa Farid. Damn son. Damn. Lagi nak lagi. Tengok lemak kat leher pun nyamuk tak panjang. Tengok. Lemak kat leher nyamuk. Wah, kau tengok lemak. Okey, berapa lama kau ada ni? Cepat. Berapa lama ni? Berapa lama? Kau ni benih dari wow, Anas marah. Tak, Hadi tu benih pelacur kau rasa. Kau rasa? Hadi Awang tu aku rasa dia pelacur punya benih lah. Sebab itu, Hadi Awang celaka lahanat ni, dia buat apa? Dia buat kat Memali tu, matinya Ibrahim Libya dan orang kampung tu. Masya Allah. Aku tengok laporan polis semua aku baca. Ada kawan-kawan kita pun cerita lah kan. Dia kata dia tengok laporan tu semua. Dia orang yang baik tapi dia orang terpengaruh. Terpengaruh dengan Hadi Awang punya amanat hadis sial tu kan. Betapa kurang hajarnya Hadi ni kan. Moderator MPC. Kau tutup komen buat apa bang? Biarlah bang. Komen adalah short sikit. Buka je balik. Buka balik. Biarkan. Dia nak luahkan perasaan tu. Biar. Buka. Kau tak kerti nak buka kan? Kau memang punda. Tahu punda. Jangan tutup komen. Kalau nak tutup, aku suruh tutup nanti. Gomo ajak minum bang. Suruh dia minum dengan mak dia lah. KSU betul ke berkhaluat? Itu KSU semua tak penting. Sekarang cerita dia ni. Hadi Awang tu. Hadi Awang dah minta maaf belum? Hadi Awang dah minta maaf belum dengan rakyat Mali ni?
Dah minta maaf kau belum? Tak tahan kau rampas Aku tutup hadiah wang. Kau hina rakyat Sabah tak apa. Hadiah wang ni Aku harap sorry tengah bawa-bawa wheelchair tu kan perpak dah jatuh kan. Terus habis. Baik. Senang. Kan seolah syaitan. Syaitan. Hadiah wang tu syaitan yang besar sebenarnya. Hadiah wang ulama Syiah. Betul lah memang Syiah lah celaka tu. Dia memang Syiah. Kau bayangkan dia boleh buat cerita kat sini, dia tak sihat, rasuah banyak, saya tak sihat, tak boleh pergi parlimen. Celaka bila nak pergi kempen dekat Sabah tu, dia boleh berdiri berjalan-jalan pula kan, berpegang dan berjalan. Celaka tak celaka Wih, sial lah babe macam ni. Macam mana ni? Sebab kehebatan semua orang takut dengan PAS sebab kehebatan Sanusi. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam saya dah baca dah, Sanusi gagal 10 perkara. Sanusi ni dia shock tutup bini baru dia, tak apalah, biar pi kat dia kan. Hang memang tak kerti nak ni lah, hang boleh buat apa? Hang boleh buat apa Sanusi? Hang upah saya betul rupa anjang ni pergi dah poda tengah. Damn son, Kadafla power alam barzah, thank you sir. Pertahankan kepimpinan kan. Kan? Apa benda ni? Apa benda? What the hell? What the hell? Come on, share lagi guys. Panas ni, share. Sanusi membawa gelombang hijau, lah dia jumpa gelombang 3 segi. Kan? Dapat bini baru. Bestnya bini baru 3 segi. Gelombang hijau campur 3 segi. Kan? Damn son. Aduh, letih aku dah. Damn. Kan? Saya angkat tangan ni nak lawan Anwar. Lah dapat perempuan, pap dia pukul tangan dia kan dekat. Come on baby. Iha. Yeah baby, come on. Lupa dia lupa hampa semua. Habis. Lepas itulah duit dengan derma. That's it, budu de. Betul tak betul Iha, kedekak. Saya angkat tangan lawan Anwar kan, dia turun tangan je. Yeah baby, come on. Faster. Kan itu je lah level dia. Tak payah sembang lah. Handuk jaga kedah apa benda pun kau tak boleh buat buat malu je kan. Cakap tak ada fakta Damn. Cakap tak ada fakta. Friza, thank you darling, thank you. Damn, cakap tak ada fakta. Wow, damn. Sembang derai Nusi ni betul. Tak payah nak sembang pasal aku lah. Yang mamak duk pertahankan dia tu. Ini Nusi lah kot. Ini Nusi. So Nusi kalau apa kau nak buat? Aku dah tidur dengan mak hang. Sebab dia Nusi. Damn, son. Kena buat apa kan? Tengah mon. Khalifah. Okey. Khalifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Nama apa bang? Hang duk ngapu apa? Okey bang. Nama apa nama? Hang duk ngapu apa? Mau ni kari. Nama apa nama? Tak, aku tanya hang duk ngapu apa? Nama apa nama? Hang ngapu apa? Nama, sebut nama dulu. Lepas tu hang boleh buat. Okey. Teruskan. Maki aku nak dengar. Cepat, maki aku cepat. Buka mic lah. Khalifah adalah pahlawan sejati PAS. Okey Khalifah. Macam ni je. Sikit mute kan. Tak. Okey, tu saya nak tanya. Dekat kiri taruh Podah. Okey. Cili kasih taruh podah. Cik. Itu je. Alah, bodoh punya orang. Nak kau dengar ni. Kau hina kahwin 2, 3, 4. Kalau Rasulullah berkahwin 4, awak kau hina Nabi sekali ke? Sekejap saya nak tanya bang Kau hina Nabi sekali ke aku tanya? Bang, abang kena tengok bang. Saya baca kitab Muhammad. Kau nak tengok, kau nak faham Bang, kejap bang. Abang faham Nabi pun kahwin 4. Sebenarnya kau hina bila kau hina orang kahwin 2, 3, bermakna kau hina Nabi sekali. Okey, sekarang saya jawab boleh? Jawab Bang, Nabi kahwin bang sebab Nabi tak membantu semua yang janda-janda apa semua. Nabi tak kahwin. Habis tu Sanusi kahwin dengan anak dara kan janda. Tak kira lah. Sanusi kahwin kenapa? Tak kira apa. Bang adakah Sanusi kahwin dengan polis tu sebab dia menderita, dia hidup dia susah? Tak. Kau mana tahu? Dah aku tanya kau. Allah Ta'ala bagi. Nabi kahwin dengan Khadijah. Khadijah tu orang susah kau senang. Nabi kahwin dengan Khadijah orang susah kau senang. Ya, Khadijah orang kaya bang, betul. Tapi tak ada masalah. Adakah empat bini kaya bang? Tak ada masalah lah. Tak ada masalah kahwin dengan. Saya nak tanya bang adakah keutamaan nak kahwin dengan bini lain tu untuk apa bang? Dia mampu.
Dia mampu apa bang? Untuk apa? Untuk apa kau nak tanya? Dia mampu. Bang. Engkau sekarang ni, engkau yang kau kahwin satu pun kau tak mampu. Sekejap, bang. Kau bising buat apa? Kalau samakan dengan Nabi Ya, yang kau tak kahwin seorang ni, kau bising buat apa? Bang, bagilah saya jawab bang. Abang berfikir Ya, engkau ni semua yang kau nak bedal. Padahal engkau ni kaki fitnah. Benar-benar fitnah. Pukimak bang. Alah butuh hang dia pelacur sial. Dia siap pukimak bang. Oh, dah ciki. Sedak siap pukimak tu. Dengarlah siap pukimak. Dengarlah. Orang macam hang tak hormat. Oh, tak hormat macam hang. Kau baik-baik. Macam ni je. Macam ni je baru ni. Baru BDP ni. Pas anjing, pas pelacur, pas anak haram. Kau tahu tak? Butuh hang. Pas pukimak tu. Syok baik. Terima kasih banyak-banyak bang. Naik. Tak ada bagi peluang. Aku tak suka lah. Bagilah peluang. Aku bercakap nak cerita pasal hukum. Kan? Come on. Lagi. Bodoh sial dia kata Nabi. Kau tengok. Diorang punya DLC ya. Ini masalah dengan Syiah dengan Wahabi ni. Dia anggap Nabi ni hanyalah sebagai satu referral yang digunakan sebagai untuk dia nak main puki banyak. Dia nak kongkit banyak. Itu je. Level dia orang. Kau patutnya Nabi dulu kahwin adalah untuk apa? Untuk membantu. Dia kahwin dengan Siti Khadijah apabila Nabi Muhammad 25 tahun. Siti Khadijah umur dia 40 tahun. Seorang usahawan yang Siti Khadijah sendiri datang dan dia offer Nabi kan, untuk berkahwin dengan dia kahwin. Selepas itu, Nabi berjumpa dengan ramai wanita-wanita yang susah ni. Dia berkahwin kerana nak membantu, nak mengelakkan fitnah. Tapi pas anak haram ni dia kata apa? Dia mampu biarlah dia kahwin. Maknanya kau ambil hukum tu kau ubah. Untuk kepuasan hati kau. Betul tak betul? Tak, cerita dia Sanusi nak kahwin 10 pun tak apa. Tapi cerita dia kau janji 10 benda dekat rakyat negeri Kedah tu kau buatlah celaka. Kan? Saya angkat tangan ni nak lawan Anwar, lepas tu pop. Hiha, pop. Tutup. Apa lancau ni? Sayang sungguh daripada kat Sanusi. Sanusi mungkin sudah bertaraf khalifah dalam PAS. Come on lah. Kan? Balu yang suruh mati syahid. Betul, Kak Syah. Balu suruh mati syahid semasa perang tu. Rasulullah kahwin. Kau tengok balik. Ya, Rasulullah kahwin. Semua yang balu-balu yang Rasulullah nak bantu. Bukan dia tengok. Perempuan ni bagus ni. Pungkuk ni. Letik lah. Haji Hadi pun tengok. Damn. Tengah wheelchair ni terus dia berdiri. Dia kata. Tak tahu mana tu berdiri. Dia akan dia punya adik tu berdiri. Tak tahu kan. Itu je korang ni. Burit, duit, derma. Burit, duit, derma. Itu je kerja korang ni. Ya, Nusi baru akan sedapan. Betul tak kan? Damn, saya naik tadi bodoh. Lagi. Come on, lagi. Mari. Macam poda cheat. Aduh, walau naik lagi, come on. Sanusi karaoke malam-malam dengan anak gadis. Dia tengok karaoke malam-malam, tengok. Dia ternampak kan, dia tengok karaoke, dia ternampak buah nangka. Dia kata bawah sudah keras kan. Dia kata, damn, aku kena cari dah. Lepas tu dia pergi, polis tu datang cover dia. Lepas tu dia kahwin dengan polis tu kan. Tak apalah, aku kahwin baiklah, benda baik. Tapi perlu ke? Kan? Nabi tak karaoke ya, Nabi tak karaoke. Betul. Nabi tak karaoke. Betul. Pandai, terima kasih. Mengarah aja saya samakan Nusi dengan Nabi. Kau boleh samakan Nusi dengan Nabi. Aku menghina Nabi ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik kejadian ya. Kalau tidak kerana Muhammad tidak aku jadikan dunia ni tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Tetapi saya nak bagi tahu sikit. Kalau tidak kerana Hadi Pukimak tu, selamat negara kita ni. Babi Hadi tu. Dia punya pasal lah punca segala-galanya. Perpecahan adik-beradik, bercerai suami isteri. Dia. Nabi tak memfitnah, betul. Dialah punca dia. Dialah puncanya tuan-tuan dan puan-puan. Nabi tak cakap bohong, betul. Janji tak menepati. Nabi digelar Al-Amin. Nabi Muhammad SAW digelar Al-Amin tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Aku nak bagi tahu korang, orang Yahudi pun kalau nak pergi merantau ke apa ke, dia akan bagi harta dia kepada Nabi Muhammad SAW. Dia kata, ya Al-Amin, tolonglah jaga hartaku ini. Betapa mulia dan amanahnya. Ini cuba kau ambil duit, kau pergi bagi kat harta dekat PAS tengok. Bukan harta dengan bini-bini kau sekali PAS sebat. Betul atau tidak? Betul atau tidak tuan-tuan dan perempuan? Sial tak sial yang PAS ni? Puh! Kan? Celaka betul. Jangan samakan dengan Nabi lah. Kan? Jangan samakan dengan Nabi lah. Tolonglah. Korang PAS ni hina. Korang ni najis tau. Najis. Najis babi. Tak boleh. Tolong. This is just a fucking politik party. Cukup lah. Ya, PAS PN parti celaka sial. Betul kan? So itulah dia. Kan? Mimpi Nabi hitam. Macam mana kau boleh mimpi Nabi hitam?
Ni apa punya Nabi kau mimpi ni? Kau mimpi apa? Bala ke apa? Di Sabah PAS tak ada kerusi, betul. Ni aku nak bagi tahu kat Sabah PAS tak ada kerusi. Kan? Jadi siapa-siapa yang bersama dengan Perikatan Nasional ni pun, orang rakyat Sabah patut haramkan diri anda daripada mengundi Perikatan Nasional and the Gang. Tolong dengar cakap aku. Korang undi untuk BN, PH dengan JRS. Bukan apa kita nak ajar PAS Pukimak ni kan. Tengok Salim Mewakili ya. Lagu PAS ulama. Pertahankan kepimpinan Pukimak. Di awanglah Pukimak paling besar. Nak cakap apa? Tak berani camping kat sana. Kau pergilah camping tengok. Pergi. Sabar ada wheelchair hadiah. Marilah. Tak mau lagi kan naik? Adik kata kena libatkan pemandu teksi. Padahal soalan pasal teks. Ya betul. Salim. Damn sana. Adik kata kena libatkan pemandu. Aku nak tengok. Sekarang aku campaign against kau PAS. Dengan budak-budak lain semua campaign. Kau tengok siapa yang lebih benci kat PAS lepas ni. Aku pernah buat jadi blogger dulu kan. Sebab korang memang sial. Korang tak berubah. Korang pedagang agama. Penjual. Penunggang agama. Sial ni korang ni. Aku jadikan aku punya misi ni adalah untuk menjatuhkan PAS bagi habis kanap korang ni. Kan? Setuju tak korang? Setuju tak? Kan? Kalau setuju, tekan 1. 1. KBPN tak letak logo PAS. Mana nak letak logo PAS? Nanti roti Gardenia tu. Kan? Damn son! Thank you mas. Kan? Itu je cerita dia. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Since kita dah cerita pasal, nanti kita selingan kita buat PAS, kita tutur lagi ya. Sekarang kita nak cerita. Kita nak tanya kepada Rafizi Ramli. Yang sekarang ni nampak macam tengah menjilat PAS punya burik lah ni kan. Nak tanya Rafizi Ramli. Apa jadi dengan projek padu tu Rafizi? Kau habis duit beratus juta tu. Apa hasil? Apa hasil padu? Gardenia sungguh enak dibaling kepada PAS dia, betul. Sotong ni kan. Akan tetapi, saya nak tanya Rafizi Ramli. Kan, kita buat selingan. Lepas aku tutur Rafizi, aku masuk PAS balik Rafizi dah macam Hasan Karim tu. Hasan Karim tu, korang kena faham Hasan Karim datang daripada parti yang kepala lembu tu. Dia sosialis, dia komunis. Hasan Karim tu, dia komunis. Dia Parti Rakyat Malaysia dulu kan, dia komunis kan. Dia bersama-sama dengan dia punya dulu yang arwah dah tu semua. Dia ni semua komunis. Salah Kak Wan lah pergi ambil dengan mereka ni, masukkan sekali. Kalau patut tidak, PKR jalan cantik je sendiri kan. Tapi itulah nak buat macam mana. Sotong dendam dengan PMF. Okey, sekarang ni saya nak tanya kepada Rafizi Ramli. Engkau hantar budak-budak engkau serang aku dekat Twitter apa semua. I don't give a damn lah sebab aku biasa kena serang pun. Aku punya soalan satu je. Apa jadi dengan isu padu What happened to padu? Padu tu, ada tak padu digunakan saya nak tanya. Kita punya data semua ada dekat padu tau. Siapa yang register dekat padu tu, kan? Data kita semua ada. Apa jadi dengan padu Rafizi Ramli? Rafizi! Dengarlah! Rafizi! Dengarlah! Rafizi, mana? Mana dia Rafizi? Thank you Ida. Mana Rafizi? Mana? Tak tahu Rafizi Ramli nampak bijak tapi rupanya ting kosong je. Betul Zik Kuantan. Kita semua 85 juta siau. Korang setuju tak dengan aku bahawasanya rakyat Malaysia, tak kira lah kau Cina, India ke apa ke, yang korang teruja dengan Rafizi Ramli selama ni yang buat fitnah. Dia kata kerajaan pakai direct nego lah, kerajaan ni pakai apa nama dia kroni-kroni lah apa semua kan. Lepas tu nego direct lah apa semua ni, semua celaka, semua tak guna. Aku nak cerita kat korang satu malam ni. Okay, saya nak bagi tahulah kan, Rafizi yang konon-konon terpaling suci ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada buat satu deal sebelum dia berhenti jadi menteri tu sebelum berhenti jadi menteri tu. Bukan aku cakap. Dengar korang dengar. Bukan aku cakap tau. Ini bukan fitnah aku buat. Ini adalah kisah yang telah dipersoalkan. Jadi nanti kalau Rafizi, kalau kau nak saman aku pun okey juga Rafizi, no problem. Kalau kau nak saman aku pun okey. Aku okey lah. Kalau kau nak saman aku nak buat macam mana. Betul tak? Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya bacakan Okey, dalam Rakyat Art ni dia kata, Dave, iPhone pun dah mana? Boleh tak kau relax sikit? Tak relax lah iPhone ni tu. Okey. Baik.
Dekat sini dia kata dekat sini aku bacakan record aku bacakan Okey, dekat sini dalam Rakyat Art info rakyat ni dia kata bayar dahulu hasil belum. Malaysia dah bayar 250 juta USD iaitu RM 1.1 bilion kepada ARM UK kononnya untuk 32 akses teknologi chip, tokens, latihan 10,000 jurutera dan 100 jurutera R&D tempatan, tapi setakat pertengahan 2025 semua belum bermula lagi tuan-tuan dan puan-puan Lepas tu apa yang jadi? Kita baca lagi betul, dia yang bawa generatif GST semua jatuh kan. Okey, lepas tu tuan-tuan dan puan-puan, dikejar tarikh bukan kesiapan. Kementerian Ekonomi arah MIDA tanda tangan sebelum 3 Mac 2025. Sebab majlis rasmi dah tetapkan 5 Mac. MITI dan MIDA minta tangguh sebab klausa tak lengkap, tapi diarahkan teruskan juga. Tuan-tuan dan puan-puan, benda ni semua ada dokumen tau. Okey, apabila Rafizi pergi, dia bagi tahu dekat MITI dengan MIDA ni supaya nak sign, Kementerian Kewangan apa semua kan, nak sign, okey, untuk 250 juta ni, dia orang tak nak sign. Dia orang tak nak sign, dia orang bagi tahu Rafizi ni terlampau mahal sangat, boleh tak turunkan harga kepada 100 juta. 100 juta tu USD tau, 100 juta USD. Tapi Rafizi tak nak, dan Rafizi gesa. Dia nak cepat-cepat sign. Cepat-cepat sign. Kita baca seterusnya. Nanti itu tak best lah, kita buka lagi satu lah. Ini persoalan yang ditanya. Baru ini keluar berita mantan Menteri Ekonomi membuka kedai makan bernama Kesom dan kedai runcit yang dipanggil Fleximat. Ramai pemerhati yang tertanya-tanya, dari mana datang duit yang banyak untuk tampung kos tinggi dengan harga jualan yang seperti disubsidi? Jom kita tengok balik satu keajaiban yang terjadi beberapa bulan lepas. Pada bulan Mac lepas, Kementerian Ekonomi mengumumkan Malaysia akan membayar 250 juta dolar US selama 10 tahun untuk membolehkan Malaysia mendapat akses kepada harta intelektif ARM Holdings di bidang reka bentuk chips canggih. Malaysia merancang untuk membangunkan 10 syarikat pengeluar chip setaraf Nvidia dengan GPU yang boleh memacu keperluan AI dunia. Kos keseluruhan projek ini dianggarkan sebanyak 1.6 bilion ringgit. 10 syarikat tempatan akan dipilih untuk dibekalkan akses teknologi. Kejap 1.6 bilion ringgit. Najib. Dulu dia kata kau ambil 2.6 bilion kan Najib. Allah nak tunjuk Rafizi jadi sial. Nampak? Ini kita kantoi busuk ni. Dengar sini. Wahai penyokong Barisan Nasional, penyokong Najib. Dengar. Dengar aku nak cakap. Korang tolong share. Rafizi yang kata selama ni dia suci. Ya Allah, dia paling suci. Dia lah paling... dengar. Rafizi, dengar. Yang kosnya ditanggung kerajaan. Apa kriteria untuk penuhi syarat masih kabur. ARM juga ditugaskan melatih 10,000 engineer bidang microchip. Dari mana datangnya 10,000 manusia itu juga menjadi tanda tanya. Apakah kita bakal menjadi pengeluar chip setaraf Nvidia dengan pembayaran ini? Tidak. Kita kena realistik. Tiada syarikat tempatan pun memiliki kemampuan untuk mengeluarkan chips AI seperti Nvidia. Hanya berbekalkan gambar rejah reka bentuk tidak cukup untuk mengeluarkan chip. Ia umpama memberi lukisan arkitek bangunan sophisticated kepada sekumpulan tukang yang terperangkap di sebuah pulau terpencil tanpa kedai hardware, tanpa satellite phone dan tanpa alat bertukang. Mantan Menteri Ekonomi tidak realistik. Untuk mengeluarkan chip hebat, seluruh dunia memerlukan mesin fotolitografi keluaran ASML. Walaupun ia keluaran Belanda, Amerika Syarikat mengawal ketat dan menentukan siapa yang dibenarkan untuk memiliki mesin ini. Nak order perlukan masa bertahun lamanya. Dengan kawalan ketat. Rafizi paling bersih, berani isytihar harta pada LSDN Muhammad Amirul. Dia berani isytihar harta masa mula-mula. Dia keluar, dia cerita dia dapat 20 juta. 20 juta tu dia dapat profit daripada mana? Dia pergi minta brought to cabinet for approval at the last phase. Yes, exactly. Kan, saya nak tanya Rafizi, dalam kes ARM Holdings ni, engkau kata, kau kan telus kata selama ni kerajaan-kerajaan terdahulu kau kata semua celaka, kan? Pergi buat direct nego. Yang kau buat ni, kau buat deal apa ni? Ini 1.6 bilion punya deal tau. 1.6 bilion ringgit Malaysia, deal yang kau buat direct deal tanpa ada apa-apa open tender kan? Betul tak betul? Kau kata selama ni kau lawan benda-benda macam ni Rafizi. Rapusi! Deh, pundang ada deh. Tui! Rafizi.
Billion deal direct ni, Rafizi. Rafizi, sotong. Kau dalam bebe 24 jam, kau lah paling suci. Lepas tu Rafizi, aku nak bagi tahu kau, podcast dipanggil apabila baca KJ dengan Syarif Hamdan, panggil tetamu datang. Yang kau bodoh ni Rafizi, kau buat podcast dengan moderator kau budak anjing kau tu yang muka macam kucing baru bangun tu. Itu bukan podcast, itu bahalul namanya tu tau. Apa punya bodoh kau ni Rafizi? Rafizi! Itu bukan podcast, itu shock sendiri. Hang bagi dia soalan, hang jawab sendiri. Itu bangkai namanya, bodoh. Apa punya bangkai lah kau ni Rafizi Ramli. Suka hati dia lah, kau sakit apa? Sebab dia bodoh. Sebab dia bodoh sial. Selama ni dia lah hasut semua orang. Kami memang penghasut. Kau hasut apa sial? Formula kau apa kau buat? Vending machine kau gagal celaka. Apa benda kau buat? Apa benda kau buat Rafizi Ramli? Nak harum. Apa benda kau buat? Kau cuci duit je kan? Ni. Dengar sikit lagi. Kita nak tanya soalan duit. Di Meta, Tesla dan lain-lain, mampukah kita memiliki mesin ini dalam jangka masa 10 tahun? Sedangkan dalam 10 tahun perjanjian ini sudah pun berakhir. Perjanjian untuk membayar am ini sebenarnya tidak pun diperinci dengan teliti oleh pakar perundangan dan pakar teknologi. Kita lambat bayar, bunga yang tinggi dihempuk kepada kerajaan. Kita tak boleh keluarkan chip. Itu masalah kita. Bayar tetap kena bayar. Yang pasti kerajaan Malaysia digasak. Okey, Oyen kata kau pergi Rafizi Ramli punya podcast tu macam mana? Aku nak tanya kau Oyen Katakan mak kau panggil aku Salim. Saya suka lah tengok Salim. Saya nak jumpa dengan Salim boleh? Saya pun pergi jumpa mak awak. Adakah bila saya jumpa dengan mak awak maknanya saya bersetubuh dengan mak awak? Kan? Kau pergi soalan bodoh Oyen kan? Kau tanya soalan kan? Salim, kau pergi. Aku siapa babi mana panggil aku podcast, aku pergi. Tak kisah kau orang mana pun, siapa panggil sebab aku ada mulut aku boleh bercakap. Faham tak? Tapi korang ni keturunan wala butuh ni bodoh. Salim kalau pergi podcast dengan dia Salim dah jadi orang dia. Sekarang ni Salim kalau tak suka dengan ni, Salim bukan orang dia. Sekarang ni Salim kerja dengan siapa? Dengan Anwar pula. Korang tak tahu aku punya master siapa sebab aku tak ada master. Aku atas pagar, that's why aku berani. Apa yang kau bodoh sangat Uyen? Apa persamaan Rafizi dengan Papa Gomo? Duduk kena tutur di belakang. Mungkin lah, maybe, I don't know. Waalaikumsalam, Hakim Maru Poyo, thank you. Thank you very much, terima kasih. Salim dikira ada otak sebab dia tak ikut secara babi buta. Betul Zek Kuantan. Bro Salim, war rakyat. Betul. Kenapa aku nak kena ikut politician, babe? Why? Aku tak faham lah. Kenapa aku kena ikut politician? Why? Bagi tahu aku. Kejap. Tengok telinga aku best tak? Bro Salim jangan marah. Saya tak anggap Bro Salim orang Rafizi. Cuma tanya je. Tak, soalan kau tu, Yen. Kau tanya aku kalau aku nak cakap engkau, Kalau sekarang ni, kalau ada siapa-siapa, kalau katakanlah Trump ajak aku pergi podcast dengan dia, aku pergi, babe. Aku pergi. Sebab duit lah Salim. Tengok Gemo kaya raya. Pergi mampus lah dengan kaya raya. Aku tak nak. Aku hidup sekarang aku dah syukur, Alhamdulillah. Kan? Tak payah nak kaya raya. Lepas tu hidup kau jadi tak keruan macam Gomo tu, nampak? Siang malam tak sehidup tenang. Kau tahu tak kat rumah Gomo ni macam mana? Dia minum ketum. Lepas tu sikit-sikit orang lalu kat pagar dia tengok. Dia tak keruan tau. Dia takut je sentiasa. Dia cerita depan korang lah. Dia belagak, dia hebat. Tapi sebenarnya kalau kat rumah dia kau tengok, aku dah biasa pergi lepak rumah dia. Aku tahulah. Kan? Dia tak pernah tenang, babe. That's why dia minum ketum, dia minum koroi, dia minum. Dia kena Zaza. Kan? Itu je. Bila Bro Salim dapat pangkat se, tobat aku tak nak pangkat se. Betul ke Gomo minum ketum, bro? Demi Allah, Yen, dia minum ketum. Dah, bukan ketum je, dia minum apa? Dia minum koroi depan mata aku. So, tak payah nak sembang lah. Kan? Salim dan Gomo sama muka. Janganlah kau hina aku. Gomo tu buruk, aku ni Italian, dia tu Rohingya. Macam mana Italian kau? Kau mesti buta. Mak kau lahirkan kau, mata kau buta, mata Sparrow kan. Aku muka Italian, dia muka Rohingya, kau tahu sama. Kau memang keturunan anjing lah kau ni. Anjing ni, kalau kau nak tahu anjing ni, dia tak nampak colour tau, dia nampak grey je, semua benda sama je dia nampak. Dia boleh cium bau je. Tu sama lah kau. Bodoh kau kan, kata muka aku dengan Gomo sama. Kau memang, mak kau memang mesti pelacur main dengan Bangla dulu kan. Kan itu je. Jadi tuan-tuan dan perempuan, tak apa, aku tak lari isu. Aku sikit-sikit selingan lah. Bantai bau syok. Betul tak? Betul. Bau syok.
Takkan nak cerita je. Sekarang kita tanya balik Rafizi. Rafizi, engkau selama ni kau tutup 1MDB. Betul tak? Betul tak betul? Kau tutup 1MDB. Kau tutup Najib rapat-rapat kan. Kalau boleh kau nak jilat Najib yang muka pink tu kan. Macam tu kan Rafizi kan, betul tak? Kau geram tengok sebab Najib bibir pink kan. Celaka kau Rafizi. Bahayalah kau ni. Kau dah lah puji aku Salim. Salim comel lah. Salim handsome lah. Salim comel lah. Salim ni comel lah. Betul sayang? Dia cakap comel banyak kali. Kan? Comel. Betul tak? Betul? Kau pergi tengok podcast tu kan? Kan? Apa masalahnya? Kan? So, salam Mas Salim. YT lah ke? Tak ada. YT tak ada. Ni hari aku dedicate untuk Titi je. Assalamualaikum Mas Salim. Cute. Nampak? Bahaya. Kau pakai cute ni bahaya. Takut aku. Ya, betul. Sadap dia minum. Dia kalau Gomo ni aku nak cerita. Kita selingan balik daripada Rafizi kepada Gomo. Sebab Rafizi dengan Gomo ni sama je perangai dia orang. Okay. Gomo ni, kalau dia nak buat live lama-lama, dia kena hentam. Dia minum ketum dan dia kena minum koroi. Ketum tak cukup. Dia kena minum koroi. Koroi ni sebab ada ubat batuk. Dia ada ketum campur dengan coke. So, 3 combine, dia pakai chemical reaction tu, dia minum, lepas tu, Sir nak bagi tahu korang semua kan, mata rabak je kan, Sir nak bagi tahu, Sir nak bagi tahu, 3 Jumaat lagi guys, 3 Jumaat lagi, guys, 3 Jumaat lagi, Sir tak tahulah Anwar jadi apa kan, tapi, Sir rasa habis, kan, Sir nak korang fikir, Sir sebenarnya tak nak korang fikir sebab korang memang bodoh. Yang sokong Sir ni, Sir tahu semua B40, hidup miskin, merempat, minum ketum, hiburan dia malam-malam, Sir buat live, dia pun happy. Tu je. That's it. Kan? Betul tak betul? Cuba korang fikir. Sama jugalah tuan-tuan dan perempuan. Rafizi. Okay? Apa beza? Apa persamaan Rafizi dengan Gomo? Mereka berdua-dua lembut. Yang saya pasti, Gomo, Rafizi saya tak tahulah dia kena tutuh ke dia kena tutuh. Tapi dia memang lembut, dia sotong lah kan. Tetapi Gomo saya pasti, Gomo telah disontot oleh Ramlah, seorang lelaki. Sontot belakang dia. Rafizi aku tak tahu. Tapi kalau korang tengok Rafizi, terus teranglah korang cakap aku. Dia sotong ke tak sotong? Sotong ke tak sotong? Dia sotong ke tak sotong? Dia macam lembut kan. Bamrat, kita sebenarnya kita kena tengok bagaimana formula-formula kita yang kita tanam cili kan, kita akan nampak bagaimanakah kita akan dia macam nyah betul. Kan kita kena tengok cili tu kita tanam, kau duk cakap tanam cili nak jaga rakyat bagi ini mesti belakang kau buat apa? Padu Rafizi Ramli. Harai betul kau. Aku nak tahu padu jadi apa. Rafizi. Darai. Kuih darai Rafizi. Engkau tu. Formula kepala bapak dia. Betul. Lepas tu sekarang kau macam anjing gila duk menyalak. Itu tak betul lah kerajaan buat. Ini tak betul lah kerajaan buat. Rafizi celaka. Yang tarik subsidi diesel tu engkau tau. Engkau paksa. Korang nampak tak? Sekarang ni kalau aku akan aku akan share lah apa-apa benda yang ada kan. Tapi aku percaya ada banyak benda nak keluar ni. Macam-macam tengah keluar ni. Macam mana dia dalam kes yang apa Am Holdings ni tuan-tuan dan puan-puan Am Holdings ni dia buat deal kan, dia paksa Kementerian Kewangan, MITI, MIDA ni semua dia paksa suruh sign 250 bilion 250 bilion. Sorry, 250 million million USD. 250 juta USD bersamaan dengan 1.18 bilion. Tuan-tuan dan puan-puan. The whole project is 1.6 billion. Okay, untuk pendapatan untuk 1.18 billion ni. 1.18 billion, betul. Betul MPC. Thank you. Saya isteri Ramlah, betul. Saya isteri Rafizi. Damn! Sekarang Sir tu maknanya saya isteri Rafizi ya. Rafizi putar belik, dia tipu, dia buat fitnah. Dia fitnah Rosmah, dia fitnah Najib, dia fitnah habis semua orang. Hari ni dia fitnah Anwar pula. Datuk Seri Anwar Ibrahim? Am I right or am I wrong? Kan? Dia punya kurang hajar. Kau tengok Usyardi Morni tu. Tunggu! Itu budak anjing tu, anjing paling besar tu, Sarawak mari punya anjing tu. Tunggu! Dia hisap Rafizi. Kalau boleh ibu jari kaki Rafizi dia masuk sampai telan sampai ke tekak tau. Hantu gigi ni celaka ni.
Betul tak betul? Dia duk kata, kalau Rafizi tak ada dekat sana, siapa nak jadi panglima perang untuk PH? Rafizi tak ada, tak boleh menang. Betul lah kau. Kau tunggulah sabar tu. Aku percaya rakyat sabar akan undi yang benda yang baik. Aku percayalah. Betul tak Aira? Kan? Daniel Jani pun dah jadi barua. Barua mana? Daniel Jani aku tak kenal dia. Gigi suka sotong dia gigit kan. YB Bara tak mengaku abang kawan. YB Bara tak mengaku abang kawan? Leo Seng, kejap. Aku nak tanya daripada tadi kau duk cerita 0 follower kan dia suruh bersumpah. Dah sumpah apa? Kau nak aku sumpah apa ni? Leo Seng. Mai naik atas, mai naik atas. Mai naik atas. Sayang, mai. Mai sayang. Macam gomor aku. Mai sayang. Sayang, mai sayang naik atas. Sayang. Mari naik atas sayang. Mari. Tahu. Aku nak ni penyokong. Aku nak cabar. At least tadi penyokong PAS tu berani juga naik. Saya nak sangat penyokong Gomor naik dan maki saya. Tolonglah, cepatlah, marilah. Tak kena ban aku Syok lah Neri. Terima kasih TikTok. I love you. Waalaikumsalam King Ezra. Siapa belum follow account ni? Siapa ada rezeki lebih? Pancin orang tu. Salim, bila aku dah ajak dia hari-hari Pak Tam. Aku ajak Gomor hari-hari untuk berdebat kan. Alah takkan bagi itu je kot. Bagilah singa 2-3 ekor ke pun sedap sikit bos. Damn son, demand tu. Tak, gurau. Terima kasih ya. Terima kasih siapa yang ambil ni. Tak payah bagi gift lah, tak apa bagi ni kan. Jangan sarut nanti kena ban, nanti ban datang. Okey. Baik. Saya nak tanya, Rafizi. Duit padu pergi mana? Sekarang ni kau ambil arm deal ni, arm holding punya deal ni, kau nak buat chip yang terbaik lah konon apa semua. Kau vending machine pun kau tak boleh buat Rafizi. Kau ni memang lemah. Kau memang beban Rafizi. Kau sangat lemah. Kau terlampau lemah. Kau tak layak jadi menteri. Dan Rafizi nak tanya, anak kau okey tak yang kena tikam ataupun yang kena cucuk dengan air glukos ke air stout ke apa tu? Okey ke tak okey? Dan nak tanya juga Rafizi, kau buka buka kesum dengan tu, kau buka tu datang daripada mana modal? Aku tak cakap lah, ada orang tanya. Jadi aku nak share dengan korang, boleh tak? Dengar sikit. Dengan segera perjanjian berat sebelah dan sejurus pakar formula letak jawatan menteri, pegawai khas beliau James Chai terus sertai Am. Dengar cerita, gaji beliau setimpal dengan sumbangan beliau membawa kontrak besar kepada Am. Nampaknya benih yang disemai dengan kos bilion ringgit semasa di kementerian sudah pun boleh dituai. Malaysia mungkin bakal rugi berbilion, tetapi itu bukan masalah mereka. Yang penting, pakar formula dah mampu bersara dengan selesa. Ada kedai makan, ada minimarket. Mana datang duit semua tu? James, boleh tolong jawab? James Chai adalah merupakan penasihat, dia adalah pegawai penasihat politik lah kepada si kepada si Rafusi ni. Nampak tak korang kena kencing macam mana dengan Rafizi ni? Nampak tak rakyat Malaysia? Apakah kamu masih mahu percayakan Rafizi lagi? Apakah kamu masih mahu percayakan Rafizi lagi? Wah, senang kerja Rafizi, nampak? Saya nak tanya kesum, betul lah orang tu tanya kan. Kesum kau buka si apa nama dia, kau buka minimarket tu kan. Kau dapat duit daripada mana? I mean, kau kata kau kan jujur, kau bersih, kau makan gaji. Kalau kan Rafizi katakan dia makan gaji menteri je. Gaji menteri cukup ke nak buka ni? Inilah formula dia kan. Betul lah kan. Fleximart, sorry, thank you. Kalau sebut nak salim dia blok lah. Berapa juta Rafizi kebas? Kalau ikut pada padu tu dalam 85 juta. Lebih lagi aku tak tahu. Tapi yang dekat arm deal ni adalah 250 juta USD bersamaan dengan 1.18 bilion ringgit Malaysia. Maknanya dia sama level dengan Najib sekarang ni, bilion. Mana pergi duit tu Rafizi? Apa yang jadi Rafizi? Siapa yang ambil Rafizi? Rafizi, tolonglah Rafizi, jawablah. Rafizi. Naik. Siapa nak tanya, main naik. Pas biar orang. Korang naik tanya, aku tak marah. Saling betul, Gomor kata 3 Jumaat kerajaan rumah. Betul je. 3 Jumaat dah lepas 1 tinggal 2. Betul, Sidi Mati. You are very good lah. Kita kena report SPRN ramai-ramai. Betul tak? Boleh tak?
Saya ingat saya nak buat kempen Kita buat kempen, kita pergi report SPRM pasal Rafizi Ramli ni. Kau setuju tak? Kau setuju tak kalau aku cadangkan macam tu? Tapi aku nak kalau boleh satu Malaysia lah kita pergi report. Boleh tak kita satu Malaysia kita pergi report, kita pergi tanya, mana kau dapat duit ni Rafizi? Kan? Betul tak? Kita buat kempen Kita buat kempen untuk report. Kan? Report dengan SPRM kan? Nanti saya akan bagi saya masa minggu depan, saya bincang dulu. Kan? Betul. LSDN sekali Baik. Jadi dia mulut banyak kan? Aku benci dia lah. Aku benci dia bukan apa. Dulu aku gunakan dia dekat podcast dia aku pergi tu. Aku cabar dia dan aku offer dia dan aku ada main game dengan dia. Aku kata aku sanggup jadi Saitro kau for free. Okay? Lepas tu adalah benda-benda yang dia cakap tapi tak apa. Aku tak nak keluar dulu. Aku nak tengok budak-budak dia dulu. Relax dulu. Okay? Aku cakap nak jadi Saitro dia for free untuk apa? Untuk nak dia lawan dengan Anwar. Aku nak tengok akal dia macam mana. Bos. Dia kata depan dia tak nak lah. Lepas tu dia cakap tu kan. Saya takkan edit tau apa yang saya cakap dengan you ni. Apa yang you bantai pasal ni apa PM semua ni kan. Saya akan lepaskan je. Saya takkan edit dia kata. Sebab kita buat recording Podcast tu recording bukan live tuan-tuan dan perempuan. So dia ambil tu. Kan dalam tu aku dah sebut pelantar apa semua kan. Dia biarkan. Dari situ aku dah nampak dah. Rafizi dia memang nak jatuhkan Anwar. Aku semua babe. Apa benda yang aku pergi. Apa benda yang aku tengok. Apa benda yang ni. This is all a test. Dia memang kurang hajar babe. Betul. Kan dia memang tak boleh pakai. Dia tak berani nak lawan Anwar depan-depan. Bila Nurul Izzah dicabar, Nurul Izzah cabar dia, koyak dia mengalahkan bapuk dekat coket lah. Gila betul lah dia. Damn son. Tak gila dia buatnya. Dia kata dia kalah sebab sistem glitch lah. Dia kata ada berlaku penipuan lah. Macam ni lah Rafizi. Kalau kau kalah dengan Nurul Izzah 20 ke 30%, aku percaya mungkin possible. Lani, engkau kalah, Nurul Izzah mendapat 73% undian 73% sokongan, engkau dapat 26 ke 27% je. Itu menunjukkan kau orang tak nak. People don't want you Rafizi. Okay? Kalau the difference of like 40%, 50% macam ni kan, engkau tak boleh. Sistem makan tuan betul. Sistem tu dia yang buat. Pablo Escobar. Kenapa kau koyak Pablo Escobar? Kau budak Rafizi ke? Mai isap kepunai aku mai. Ajar. Kan betul tak betul? Jadi Rafizi hari ni dia koyak, dia melalak, dia marah dengan geng Hero lah, geng Damai lah. Sorry dia Hero, dia marah dengan geng Damai lah. Tak payahlah Rafizi. Kau jawab soalan aku ni dulu. Deal ni, holding ni punya deal ni dia bukan deal, bukan. Dia holding punya deal ni adalah chip. Chip yang dikeluarkan Malaysia tapi tanpa ada apa-apa bahan asas yang seperti yang telah didakwa oleh video tu. Tak ada, kita tak ada expertise apa semua, hanya for the sake. Macam Padu lah. Padu ni dia buat data untuk apa? Tuan-tuan dan perempuan, hari ni kita pakai Budi Madani, Budi 95. Itu Budi tau. Itu Budi tak ada kena-mengena dengan Rafizi tau. Semua sistem kita pakai hari ni semua Anwar Ibrahim yang create bersama dengan pegawai-pegawai dia. Yang sekarang aku nak tanya kau, kan? Padu jadi apa? Padu. Ingat tak Padu dia ambil data kita kena register habis 85 juta. Mana pergi duit Padu tu? Mana? Mana Rafizi? Lawan Ramana pun Rafizi boleh kalah silap-silap. Betul. Dia panggil reformanan kan. Ponda mana lah kau. PG tak bagi turun duit. Ya tuan-tuan dan perempuan. Kalau korang nak tahu cerita sebenarnya okay, kabinet ni sebenarnya tak nak tarik subsidi diesel pun. Okay, tetapi Rafizi punya dia punya psycho ni, dia punya kepondanan ni, dia bila pergi tu kan dia paksa, korang kena buat, korang kena tarik subsidi. Yang ikut ni aku nak bagi tahu ke Anas Jalil demi negara semua dengar. Yang betul-betul celaka yang nak tarik subsidi ni semua adalah Rafizi. Kau tengok the moment Rafizi fuck off, kau tengok kita dapat subsidi 199 yang korang kata 5 sen naik semua. Tak ada. Itu masuk dalam subsidi. RM2.65 tetapi rakyat Malaysia kita yang ada IC ada lesen kita tetap bayar 199. Hari-hari buat live DT kan. Dia koyak. Baby jom. Baby kau nak jual puki kat sini belah lah baby. Tolonglah baby. Baby! Saya nak minta kepada YB Viral apa semua kena main isu ni. Nanti saya kongsi, okay? Nanti saya kongsi. Kita kena main. Rafizi ni celaka ni. Kita duk kata Anwar celaka lah apa. Tak, yang betul-betul anjing kepada Zionis Amerika ni adalah Rafizi. Sebab Rafizi follow 100% IMF punya buku. Sebab tu dia tarik semua subsidi. Kalau dia masih menteri lagi ni, dia menang tu hari. Babe, aku bagi tahu kau, RON 95 kita tak bayar
199. Kita kena bayar RM2.65. Inilah kerja dia. Rafizi ni memang sial, aku cakap kau. Memang 1 sen tak boleh pakai. Fizi tak sama dengan KJ. Janganlah tidur lah. Jangan. Jangan Anti-vax, fuck off. Tak ada. Jangan tipu. Ya. Fizi langsung tak sama dengan KJ. Lagi kelas, lagi hebat. Fizi ni bangsat. Benda yang dia buat tu, dia nak bagi rakyat marah PMX. Betul. Kenapa? Itu baru korang nampak. Sekarang aku bagi tahu kau. Apa saja Rafizi buat dalam kerajaan. Penarikan subsidi diesel, penarikan RON 95, tarik subsidi sana, tarik subsidi sini. End of the day, orang tak marah kat Rafizi. Sebab orang tak nampak Rafizi, orang akan nampak Anwar. Termasuklah aku. Termasuklah kita. Rafizi sabotaj Anwar Ibrahim. Yes. Sebab itu bila hari ni Rafizi berambus, betapa tenangnya everything, semua okey kan. My Sarah ada, My Kasih ada, STR ada. On top of that, satu Malaysia dapat RM100. Kalau ada PG tu, tak dapat bos. Dia kata, why you want to waste money? Better kau simpan duit tu bagi kat aku ambil projek arm ke apa ke semua, nampak? Sial be, Rafizi Ramli ni memang kau tak semang lah Rafizi. Memang budak-budak kau semua anjing lah kau. Kau dengar sini. Penyokong Anwar ni semua kau dengar aku cerita ni. Melalak mengalahkan pembangkang. Betul. Pembangkang pun takut dengan Rafizi. Apa hal kau marah sangat ni? Kan? Rafizi ni ibarat macam dia dapat dildo. Dildo dia kena rampas, kau tahu. Dia punya mengamuk kat Anwar tu. Macam dia tengah pegang dildo. Dia tengah main-main dildo tu kan. Macam ni. Tiba-tiba Anwar rampas dildo dia. Dia marah. You! Why you take my dildo? You stupid! You memang bodoh. Apa semua. Nampak? Macam itulah dia. Itu keadaan Rafizi sekarang ni kan. Dia meroyan. Macam dildo dia kena tarik tu kan. Marah dia. Kau jangan main shoot. Damn, son. PG dengan Atuk ada apa-apa ke? Okay, Benson Hedges. Saya nak cerita lah. Ini berbalik-balik kepada 2018. Marilah kita kembali ke 2018. Saya diberitahu. 2018 ketika nak jatuhkan Najib, maka anak-anak kepada seorang negarawan ni telah pergi berjumpa dengan Rafizi dekat London. Dia orang telah jumpa Rafizi kat London. Dia orang bagi tahu Rafizi macam ni, look brother. Okay, my father is going to be the prime minister because they already chosen, the PH already chosen. PH dah pilih dah. So, boleh tak kalau you berehat sekejap? Macam KJ keluar sekejap kan, dia berehat sekejap lah. So, how much you want? So, there was one deal. Aku tak tahu berapa harga dia. So, dia dibayar dan dia, ingat tak 2018 Rafizi tidak bertanding tuan-tuan dan puan-puan. Cuba tanya Rafizi bagaimana. Dia kata balik kampung nak berkebun lah apa semua kan, tak. Check balik. SPRM kena siasat benda ni. Money trail confirm ada punya. Tolonglah siasat SPRM. Saya minta SPRM tolonglah siasat kes am. Saya nak minta kepada Tan Sri Azam Baki. Saya nak minta Tan Sri seorang yang sangat bagus. Saya suka Tan Sri pergi tangkap ramai orang apa semua. Boleh tak Tan Sri tolong siasat Rafizi Ramli? Tolonglah. I'm holding ni. Dia punya perjanjian ni sangat-sangat menakutkan tuan-tuan dan puan-puan. Sangat-sangat menakutkan. Okey? Ianya melibatkan dana awam sebanyak 1.6 bilion so 1.6 bilion ringgit Malaysia. Okay, so yang dah keluar setakat ni saya dengar is about few millions, because dia over the 10 years jadi projek tak nampak apa-apa, tak nampak apa pun. Jadi kita nak minta SPRM kan, Rafizi yang jatuhkan Najib. Betul, Rafizi kaki sakau, betul tu pasal dia marah sangat. So kita nak minta tuan-tuan dan puan-puan supaya SPRM masuk dan siasat Rafizi Ramli ni. Korang setuju tak? Siapa yang setuju kalau SPRM siasat Rafizi Ramli, tolong type 1. Tolong type 1. Dahaga sial aku. So kan, Rafizi Ramli, budak-budak kau fikir aku ni bodoh. Aku ni dah lama dalam kritik politik ni. Aku bukan beranak semalam. I'm 52 years old. I'm older than you, Rafizi Ramli. Engkau baru 8. Engkau baru 48, sorry. Kau baru 48. Kan? Aku dah 52. Aku tengok engkau pun, aku pergi podcast kau sebab aku nak kenal engkau. Siapa engkau? Rafizi Sotong lah. Yelah, sebenarnya takkan aku nak cerita Rafizi jiran sebelah kau, rumah kau kan. Kenapa Rafizi tak suka Farhaj? Jealous.
Kau kena tahu jenis-jenis sotong ni semua. Dia jealous. Dia tak suka Farhas. Dia tak suka Najib. Dia tak suka Anwar. Dia hanya bila tengok mirror on the wall. Who's the most beautiful of the all? Mirror tu kata, yes, you are the most beautiful. Oh yeah, I'm so beautiful because I'm sotong. Kan? Itulah dia. Itu je. Rupanya Bro Salim tu 10 tahun dari Gomo. Ya, saya tu 10 tahun daripada Gomo. Oh Yin, kau dah hisap batang Gomo tak? Dia tak naik. Kau hisap sampai habis pun, terpancit-pancit terkeluar air pun dia tak naik. Dia memang dah gone. But right, kita sebenarnya kita kena tengok betapa keuntungan yang didapat di dalam negara kerasa kita. Kita kena tengok rakyat akan dapat apa. Sebab kita tak boleh bagi muka sangat kepada rakyat Malaysia. Ya, kita kena tengok apa yang perlu kita bagi kepada rakyat. Yeah. So Rafizi, fuck you. Namun Rafizi, terima kasih. Kutuk Gomo dia tak saman silent. Aku tengah tunggu saman Gomo ni. Tak ada. Tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada. Okay, pukul 12 aku end live. Sekejap cukup lah. Bagi dia selamat ni. Nanti kita boleh pakai untuk apa? Untuk kita punya YT lah kan. Siapa yang record tu tolong ambil lah. Apa tips untuk nampak muda Bro Salim? Tak sangka umur Bro dah 52. You must be happy. You must be always jujur. Jangan ada hidden agenda. Kan? Macam Rafizi tu kan. Tak boleh. Be yourself. Simpan malam esok. Baik. Papa Gomo mana berani saman tu lah. Aku dah tunggu sampai sekarang. Tak ada. Tak berani saman pun. So cerita dari okay, jadi sebelum penamatan ni, jangan lupa yang Rafizi punya saya cerita tu. Dan tuan-tuan dan perempuan, ingat ya, dekat Sabah tu, tolonglah rakyat Sabah. Kasih halau ni Perikatan Nasional ya. Kasih halau dia orang bah. Puniana versus sesungguhnya Anna. Dan ingat, hadiah wang tu haram jadah. Kan, pertahankan kepimpinan Pukima. Siapa sokong pas memang Pukima. Itu juga kau ingat Tahu? Mana? JRS dah haluan PN. Suruh JRS. Mana dia JRS? Betul ke? Kalau JRS dah haluan PN, tuan-tuan dan perempuan, kasih kuburkan JRS. Okay? Right? So, itulah dia tuan-tuan dan perempuan. Terima kasih banyak-banyak kerana follow aku. Tolong ulas sikit berkaitan isu roti gardenia. Saya dah ulas tadi dah. Allah suka pada orang terbaik. Terima kasih. Sabah kena menangkan parti lokal. No. Saya rasa Sabah ni korang kena menangkan BN, PH dengan JRS yang bersama dengan PN tu lah. Itu je. PH. Sorry. JRS, saya dengar cerita sekarang ni BN, JRS dengan apa tu BN, JRS dengan PH bekerjasama kan. So alright, terima kasih banyak-banyak. Thank you so much. Good night Malaysia, wherever you are. Assalamualaikum. Purniana versus guys. Bye-bye.